Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dalam era moden yang penuh dengan cabaran, keselamatan dan kesediaan menghadapi kecemasan menjadi keutamaan. Smart First Aid adalah nama produk kami. Saya akan terangkan pengenalan bagi produk kami. Smart First Aid merupakan kit pertolongan cemas moden yang direka dengan ciri pintar untuk memudahkan bantuan kecemasan secara cepat dan juga efisien. Ia dilengkapi imbasan QR bagi panduan penggunaan, pengingat tali luput ubat-ubatan serta pembungkusan bercahaya menggunakan kain luminous agar mudah dicari ketika gelap ataupun cemas. Mereka bentuknya kemas, praktikal dan sesuai digunakan oleh semua pengguna termasuk keluarga, pendidik dan juga masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan carta organisasi di mana ia merupakan susunan hierarki yang memainkan peranan tanggungjawab dan kedudukan setiap anggota dalam sesebuah organisasi. Baiklah, ini merupakan carta organisasi bagi perniagaan Smart First Aid. Ketua eksekutif adalah saya sendiri iaitu Ainina Fitri binti Lutfi. Seterusnya, eksekutif operasi adalah Sumitira anak perempuan Kalai Selvan. Kemudian kita ada eksekutif keuangan iaitu Nur Ainul Madiah binti Abdul Muim. Seterusnya, eksekutif pemasaran iaitu Nur Sabrina Alia binti Muhammad Hafiz Helmi. Dan akhir sekali, kita ada eksekutif pentadbiran yang dikendalikan oleh Nur Aizazah Sabila binti Airi. Saya akan teruskan dengan penyataan isu dan masalah. Menurut kajian Kementerian Malaysia iaitu KKM, sebanyak 15% kes kecemasan kanak-kanak dirujuk di hospital disebabkan oleh kejadian tercekik dan ia berlaku peningkatan sebanyak 10% dalam tempoh 5 tahun terakhir. Kanak-kanak dan bayi di bawah umur 5 tahun juga kerap mengalami kecemasan akibat tercekik susu dan makanan berpejat. Kecederaan melucut juga antara kecemasan yang kerap berlaku di rumah dan ia menyumbang kepada 12% daripada jumlah kemalangan domestik yang dilaporkan di klinik kesihatan. Manakala kira-kira 5% pelajar mengalami kecederaan ini pada setiap tahun. Meskipun kecederaan ini sering berlaku, namun pengetahuan ibu bapa berkaitan pertolongan cemas masih kurang. Selain itu, merujuk data Persatuan Asma Malaysia menunjukkan bahawa lebih daripada 20,000 serangan asma dilaporkan di kalangan pelajar sekolah setiap tahun. Akhir sekali, ketika melakukan aktiviti luar seperti berkemah, risiko kecederaan fizikal seperti luka, terseluar atau patah akan meningkat. Kecemasan pernafasan juga boleh berlaku disebabkan oleh alahan, sengatan serangga ataupun haiwan berbisa di kawasan hutan, di mana ia akan menambah tahap kecemasan dalam situasi yang kurangnya sumber pencahayaan. Seterusnya, saya akan menerangkan objektif projek perniagaan. Objektif projek perniagaan ini adalah untuk memastikan pengguna dapat menggunakan peralatan pertolongan cemas dengan lebih cekap dan juga berkesan. Melalui projek ini, sebanyak 80% pengguna diharapkan berjaya menggunakan jam nadi dengan betul dan 70% daripada mereka mampu menggunakan peralatan asas dengan cara yang tepat. Selain itu, projek ini juga memastikan 75% pengguna dapat mengikut arahan digital interaktif dengan mudah serta 100% pengguna boleh mengakses panduan digital kod QR dalam masa yang singkat. Projek ini memberi tumpuan kepada membantu pesakit asma di mana 60% pesakit disasarkan mendapat manfaat secara langsung. Pada masa yang sama, tahap kesedaran pengguna terhadap fungsi rawatan segera dijangka meningkat sebanyak 70%. Akhir sekali, projek ini juga bertujuan untuk mengurangkan masa pencarian kit pertolongan cemas sekurang-kurangnya 40%, terutamanya dalam keadaan gelap. Secara keseluruhannya, projek ini berpotensi untuk meningkatkan kesedaran rawatan kecemasan dan juga kesediaan pengguna menghadapi situasi kritikal. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang infografik produk supaya tempoh produk ini telah dilaksanakan. Yang pertama ialah berbincang mengenai sebuah harga di mana terdapat harga yang berbeza dengan jenis klien yang berbeza dan berbincang tentang kesediaan bahan di kedai bagi menghasilkan produk yang kami inginkan. Seterusnya, ini ialah senarai kos bagi produk Smart First Aid kami. Antara barang yang digunakan termasuk First Aid Box, First Aid Case, Reflector, Triangular Bandage, Ventolin Evo Healer serta Medishield First Aid Kit. Kami juga menyertakan beberapa keperluan tambahan seperti eye glow, gloves, LED torchlight dan pulse watch untuk melengkapkan fungsi produk ini. Kesemua bahan ini dipilih bagi memastikan Smart First Aid dapat digunakan dengan berkesan ketika berlaku sebarang kecemasan. Keseluruhan jumlah bagi produk Smart First Aid kami adalah RM234.07 Dan harga yang akan diletakkan bagi produk kami ialah RM200. Ciri-ciri inovasi dan juga kreativiti projek. Bagi ciri-ciri inovasi yang pertama ialah reka bentuk yang modular dan juga mudah alih, iaitu produk telah direka supaya komponen boleh ditanggalkan serta dapat dipasang semula dengan lebih mudah. Yang kedua ialah bahan yang mesra alam serta ringan. Produk ini menggunakan bahan kitas semula ataupun boleh dipintas semula. Dia dapat mengurangkan pencemaran serta kesan karbon terhadap alam sekitar. Yang ketiga ialah pemantauan tarikh luput, iaitu produk ini telah dilengkapi dengan buku panduan tarikh luput yang dapat membantu pengguna memastikan produk masih selamat digunakan. Yang keempat ialah sistem QR code, di mana QR code telah digunakan untuk menyimpan maklumat produk seperti tarikh luput, bahan dan juga panduan penggunaan. Pengguna boleh mengimbas kod menggunakan telefon pintar bagi mendapatkan maklumat dengan lebih cepat. Dan yang terakhir ialah kebolehan bercahaya dalam gelap, iaitu produk menggunakan bahan teknologi luminous yang mana dapat menyerap cahaya serta memancarkan semula dalam keadaan yang gelap. Ciri-ciri kreativiti projek. Yang pertama ialah reka bentuk mesra pengguna, di mana produk ini mengutamakan keselesaan dan
kemudahan seperti saiz, bentuk dan juga susun atur yang ergonomik. Yang kedua ialah gabungan teknologi kesihatan dan juga pembelajaran. Teknologi kini memainkan peranan yang penting dalam pelbagai bidang termasuklah kesihatan dan juga pendidikan. Sebagai rumusan, produk Smart First Aid dibangunkan bagi menyokong matlamat pembangunan mampan, iaitu SDG ketiga dan keempat. Melalui SDG ketiga, produk ini dapat meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pertolongan cemas bagi menjaga kesihatan dan keselamatan diri. Seterusnya, SDG keempat pula menekankan aspek pendidikan berkualiti dengan memberi pengetahuan serta latihan asas pertolongan cemas kepada pelajar untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam situasi kecemasan. Secara keseluruhannya, Smart First Aid berperanan penting dalam melahirkan masyarakat yang lebih peka terhadap keselamatan dan Ini adalah gambaran bagi produk kami. Produk ini direka dengan rekaan beg berbentuk segi empat yang menggunakan kain nilon berkualiti tinggi sebagai bahan utama. Bahagian bawah beg pula menampilkan jalur putih daripada kain reflektor yang berfungsi untuk memantulkan cahaya sekaligus meningkatkan keselamatan dan keterlihatan beg dalam keadaan gelap ataupun cahayaan yang rendah. Kotak ini pula mengandungi pelbagai alatan dan ubatan asas pertolongan cemas yang disusun dengan rapi untuk memudahkan penggunaan semasa kecemasan. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.